You nak buat apa sekarang? Apakah nak biarkan keadaan semacam itu atau mengadakan transformasi, perubahan di PPR supaya dia tidak kekal sebagai perangkap kemiskinan? Sekarang ni sama ada kita suka atau tidak, ia semacam perangkap. Tidak ada mobiliti sosial yang sepatutnya ada bagi penduduk di bandar. Jadi soal gaji, gaji bergantung pada pekerjaan. Penduduk PPR sekarang pun banyak orang tua juga. Banyak orang yang ada kelainan upaya. Bukan physically handicap, can be mental health dan sebagainya. Dan kita dah masuk ke era penduduk menjadi penduduk tua selepas 10 tahun, 15 tahun lagi. Dan keadaan PPR kita macam tu. Yang menariknya dalam laporan ni ada sebut secara purata saiz keluarganya 40% lagi besar berbanding dengan the national average. Saya dapati ada kes bunuh diri 3 kali ganda lagi tinggi daripada the national average. Is it fair to say kita dah sampai ke tahap di mana keadaan di projek-projek ni sangat-sangat critical? I think it's always been critical. Cuma whether or not kita nampak that they are related. The fact that they are existing in the same space, that tells us something. And I think itu dia punya red flag dia lah dalam satu rumah tu kan. Ada rumah 13 orang. It's like 650 square foot. That in itself will affect how you manage your conflict, how you are able to relate with others, whether you want to stay at home ataupun tidak. Kalau you a teenager, you nak duduk tak dalam rumah ataupun you nak keluar dengan kawan-kawan. This is how the space affects our lives. Sebab tu when we talk about mental health issue ataupun crime contohnya, if most of the teenagers are spending time downstairs, then maybe there's no playground, there's nak main futsal kena bayar contohnya, dia buat apa? They become extra vulnerable to crime, to drugs, because the environment is breeding it. Ada seorang yang bagi cadangan kita patut pindahkan semua penduduk ni ke luar bandar dan kita patut give up je. Kita patut robohkan je terus bangunan-bangunan ni dan kita buat balik semula dari from the start. Merisaukan juga bila dia orang fikir macam ni. Penyelesaiannya ialah pindah saja. Bawa ke luar bandar, tapi di luar bandar tu di mana? Betul. Dan mereka nak buat kerja apa kemudian? Kalau robohkan nak tinggal di mana? Tapi boleh dipelihara, dibaiki. And I think the reason why we have comments like this is because of that jugalah. Contohnya, if we move everybody out, who's your Grab rider? Who works in the shops that you go to? You want them to go, then are you going to work as a Grab rider for yourself, or you want to? We have to understand that it is an ecosystem, that different people are in different spaces contributing to the nation in different ways. We can't scrap it, start fresh. Can we have to work with what we have? Tanggungjawab pemerintahnya menyediakan perumahan ini bagi golongan yang sekarang mendiami PPR. Saya nak rujuk pada laporan sikit ya. Dia yang ketiga itu reform. Sekarang ni masalah perumahan rakyat ditangani menurut agensi masing-masing. Kementerian Perumahan, di peringkat pusat, peringkat kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan sebagainya. Jadi masing-masing work in silos dan jaga teritori masing-masing. Jadi cadangan daripada laporan ini, reform polisi bahawa perlunya high level task force yang membawa semua agensi-agensi yang terlibat ini dalam satu pasukan petugas. Terdiri daripada expert, pakar-pakar berhubung dengan pembangunan bandar dan lain-lain, termasuk senior officials. Dan task force ini bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri. Jadi kuasa eksekutif Perdana Menteri itu akan membawa mereka ni di bawah satu bumbung dan bekerja sebagai satu pasukan, bukan sebagai Kementerian Perumahan, bukan sebagai Selangor State Government ataupun di BKL dan sebagainya. Itu saya rasa mekanisme ini sangat penting sekarang, sangat mendesak sekarang untuk menangani masalah PPR. Terima kasih kerana menonton Siapa Makan Cili. Dan kalau korang ada siapa yang korang nak kita jemput ke show kita, sila tinggalkan di ruang komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe.